Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang bersehat buat penasihat ahli dalam kuasa surau satu buku yang dialu-alu yang boleh topik ceramah mengikuti kuliah di tempat ini dari Ustaz Farid bin Omar. Seterusnya jemaah muslimin yang hadir dalam ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama-sama untuk satu majlis berjemaah. Itu kita dapat teruskan dengan kuliah tahsin Al-Quran kita dari Ustaz Farid. Betul-betul tuan-tuan ada satu dua kali saya untuk sampaikan terlebih dahulu sebelum kita teruskan kuliah. Alhamdulillah, seperti yang telah kita sebelum kita hari tahu nanti telah dikonfirmkanlah, saya telah dipastikanlah oleh Tuan Penasihat kita selaku penjelasan untuk program korban kita pada kali ini. InsyaAllah Al-Fadhil Ustaz Mazlan penceramah kuliah 2 hari itu yang akan memimpin, pertamanya memimpin solat sunat Hari Raya Aidil Adha. Jadi insyaAllah kita boleh mulakan, nanti saya dan juga ADK boleh mulakan untuk nak teruskan buah kebenaran itu. Dan juga insyaAllah Al-Fadhil Ustaz Mazlan juga berbesar hati untuk tak yang boleh jadi boleh lah untuk pada tahun itu untuk sebagai korban itu, sebab kita korban pada raya pertama atau keempat. Kalau ada yang tak tahu bolehlah sampai dah pada yang raya juga. Kita korban pada raya pertama sepanjang raya kita pukul 8 suku pagi kita awal. Sebab pukul 8 suku pagi, sebab pagi-pagi kita tak boleh makan tu, boleh makan tapi raya kita sembahyang dulu, sembahyang raya dulu. Lepas tu sembahyang raya kita esok ada tahlil ringkas kita yang akan dipimpin oleh Tuan Imam, oleh Tuan. Kemudian barulah ada jemaah atau bawa secara nilai numbat, bawa secara tolak lah secara esok makan-makan kita. Lepas tu barulah bermula aktiviti untuk korban dalam masyarakat telah mula telefon masa kalau selesai sembahyang raya minum tahlil semua tu dengan korban tu tak lama lah. Andai kata kita lepas suku sembahyang, mungkin habis sembahyang dalam pukul 8:40 lah anjaran habis tahlil. Tadi pun kata Alhamdulillah sudah setengah lah. Itu saya sini baca lebat setengah lah akan mula aktiviti korban. Bagi siapa-siapa yang mesti ada lagi itu boleh berjumpa dengan di Rosidah Tuan Penasihat kita dan penjelasan program korban kalau ini ada pertanyaan dan pembagian dari korban pun akan diketuai oleh teman-teman. InsyaAllah kita akan pilih beberapa orang, ada orang-orang bagi kita yang ada ni untuk membantu teman-teman dalam pembagian daging ya. Itu juga tentang korban teman-teman. Seterusnya di tangan tuan-tuan saya rasa ada yang dapat, ada yang dapat isi sebuah power kita dalam WhatsApp. Ada nota teman. Jadi nota ni sebenarnya diambil daripada buku pada Ustaz Farid. Saya nampak bang berkata nampak ada satu buku lah kan. Maksudnya buku satu lah yang akan digunakan pakai sama kedua. Sama kedua. Nanti kalau buku tu nanti saya akan cuba naikkan semula. Dia bukan link Shopee-nya. Kalau ada yang tak tahu saya nak beli Shopee, boleh kita bersih. Saya kalau boleh kan, ada buku saya kalau kita sudah boleh yang nak beli, itu akan datang dengan Ustaz sambil ada ngaji, sambil merujuk kepada buku barang. Yang ini kita ambil sikit gambar daripada buku tu. Malam ni kita pakai ngaji dulu kan, buku tak sampai order lagi kan. Okay. Jadi kalau buku boleh macam tadi saya katakan, saya akan masuk dalam WhatsApp group iPhone tu sekali lagi link Shopee dia. Atau kalau tak berani tak update kat Shopee, tak minta saya tolong boleh
nak sosialisasi juga ya. Okey. Saya rasa dia tak sempat terlalu banyak sebab kalau Ustaz berdalam dan ibu kita ibu dan dia. Ini saya akan nak hidup juga insya-Allah. Jadi saya rakyat pada umur ini untuk Ustaz supaya Ustaz teruskan kuliah. Terima Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir bi kitabika basarina washrah bihi sadrina wasta'mil bihi badanina واطلق به لساننا وقوي به جناننا واسرع به فهمنا بحولك وقوتك فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita teruskan kuliah takmir kita dalam bidang tajwid dan tahsin Al-Quran. Alhamdulillah, yang dikasihi kerana saya Tuan Imam penerusi surau dia. Bilal ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita sentuh berkaitan dengan hakikat tajwid. Hakikat tajwid. Jadi dalam kita membaca Al-Quran, kita baca Al-Quran di Malaysia ni dengan riwayat Hafs an Asim. Riwayat Hafs an Asim. Jadi kita akan menyentuh tajwid seputar dengan riwayat Hafs an Asim. Sama dia sebenarnya, tapi untuk riwayat-riwayat yang lain tu ada qiraat-qiraat yang berbeza bacaan dia. Contohnya macam kita baca Maliki Yaumiddin. Contoh kalau imam, ada seorang imam nama Imam Qalun, contoh misal kata dia baca Maliki Yaumiddin. Kalau Imam Susi pula kita baca Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu kalau riwayat Hafs an Asim. Ada riwayat daripada Imam Susi dia baca Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada. Kita tak bincang yang tu. Kita belajar tajwid berkaitan dengan riwayat Hafs an Asim. Baik. Siapa Hafs an Asim ni? Hafs ni siapa? Kenapa kita baca riwayat Hafs? Di Malaysia ni bacaan Quran kita mengikut riwayat Imam Hafs. Hafs ni dia belajar Quran dengan seorang imam yang nama Imam Asim bin Najud. Asim bin Najud, qari daripada Kufah ataupun qari daripada Iraq. Kemudian Asim ni dia belajar Quran pula daripada Abdullah bin As-Sulami. Abdullah As-Sulami ni siapa? Abdullah As-Sulami ni adalah orang kepercayaan Ali bin Abi Talib. Dia banyak ilmu, sangat alim orang dia, dan banyak kitab yang diutuskan melaluinya di Kufah. Dikatakan juga dia buta. Dia buta. Abdullah bin As-Sulami ni buta tapi dia menjadi guru Al-Quran. Atau orang kata mata buta tapi hati celik. Ramai di kalangan kita yang mata tak buta tapi hatinya buta. Dengan Al-Quran dia sangat jauh hidup dia dengan Quran. Jadi kita biarlah kehidupan kita ni dekat dengan Al-Quran.
Kemudian Abdullah As-Sulami ni belajar Quran daripada siapa? Daripada Ali bin Abi Talib, Uthman dan Ibnu Mas'ud. Jadi sahabat-sahabat Nabi belajar Quran daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ambil Quran dengan Jibril. Jibril ambil dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah sanad Al-Quran daripada Allah turun ke Jibril dan turun ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ajar Quran kepada para sahabat. Kemudian para sahabat ajar Quran kepada para tabi'in. Sampailah kepada Abdullah As-Sulami tadi. Kata Abdullah As-Sulami ajar kepada Imam Asim. Imam Asim ajar kepada Hafs bin Sulaiman. Hafs bin Sulaiman ajar anak-anak murid dia. Sampailah Al-Quran itu kepada kita pada hari ini. Jadi kalau orang kata belajar Quran kena ada sanad, itu sanad lah tu. Belajar sanad lah tu. Guru kita belajar dengan siapa? Dia belajar dengan guru dia bersambung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada sekarang orang jual sanad. Nakkan sijil tu, sijil sanad. Orang jual. Tak patutlah macam tu jual-jual sanad pula. Nabi tak jual kan? Baik. Itu berkaitan dengan imam qiraat kita. Baik, hakikat tajwid. Pengertian tajwid. Kata tajwid menurut erti bahasa. Menurut sudut bahasa, tajwid ialah mendatangkan dengan baik atau berbuat baik. Orang Arab biasa mengatakan dengan perkataan, dengan istilah ataupun ayat, jawabta syai'a idza hasanta. Artinya sesuatu itu akan menjadi elok jika engkau mengelokkannya. Jadi kita belajar tajwid ni untuk elokkan apa? Untuk elokkan bacaan Al-Quran kita. Bacaan Quran kita baik dah sebelum ni, baik. Tapi dengan belajar tajwid, kita tahu hukum-hukum tajwid, kita tahu hak huruf, kita tahu mustahak huruf. Jadi bacaan kita tu akan jadi elok dan cantik dengan belajar tajwid. Syekh Ahmad Hijazi Al-Faqih, Ketua Qurra Makkah, menulis dalam buku dia Al-Qaulus Sadid bahawa erti tajwid ialah mengelokkan. Lagi seorang ulama kata tajwid ni mengelokkan. Daripada istilah syarak, kita bila kita belajar agama, kita tak lari daripada dua perkataan ni, bahasa dan istilah. Perkataan apa? Maksud dari segi bahasa, maksud dari segi istilah. Bila kita belajar apa benda bidang sekalipun dalam agama Islam ni, kita akan jumpa dua benda ni. Maksud puasa dari segi bahasa, maksud puasa daripada segi istilah. Tajwid dari segi bahasa, tajwid dari segi istilah. Bahasa tadi, tajwid maksudnya elok, mengelokkan. Dari segi syarak dia pula, istilah dia pula. Apa dia? Dia kata ilmun yu'rafu bihi i'ta' kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu min as-sifat wal mudud wa ghairi dhalik at-tarqiq wa tafkhim wa nahwihima. Suatu ilmu, tajwid ni dia kata suatu ilmu yang membahaskan cara untuk membaca Al-Quran. Bukan nak baca WhatsApp, bukan ilmu nak baca Facebook, bukan ilmu nak baca surat khabar, Kosmo, bukan. Ilmu untuk membaca Al-Quran, tajwid ni. Sesuai dengan huruf-huruf yang dibaca, iaitu memenuhi hak-hak huruf. Hak-hak huruf ni apa dia? Dari segi sifat-sifat dia, panjang atau pendek bacaannya, tebal atau nipis dan sebagainya. Kalau tengok dalam yang dalam bahasa Arab, dia kata haqqahu wa mustahaqqahu. Ilmun yu'afu bihi i'ta' kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Hak huruf ni apa? Hak huruf ni dia meliputi makhraj huruf, tempat keluar huruf. Huruf alif keluar kat mana, huruf ba keluar kat mana, huruf ta keluar kat mana. Itu dipanggil hak huruf. Satu lagi sifat huruf. Sifat huruf yang sifat jahar, kuat, sifat syiddah, sifat isti'ala,
safir dan lain-lain tu duduk dalam perkara hak huruf. Dan mustahak huruf ialah hukum-hukum tajwid yang lain, ikhfa hakikinya, idgham ma'al gunnahnya, idgham bila gunnahnya, mad far'inya, itu dipanggil mustahak huruf. Ya, bila kita baca Quran, kita kena ada dua benda ni. Kita kena bagi hak huruf tu dan mustahak huruf tu bila kita baca Al-Quran. Bila hak huruf, contoh hak huruf tadi kita kata makhraj huruf kan. Kita sebut huruf ba. Bila kita baca surah Fatihah, kita tak bolehlah baca waladdallin sebab kita tak bagi hak pada huruf tu. Sebab tu kita belajar tajwid supaya kita tahu hak huruf tu macam mana nak nyebut dia. Okay? Ba sebut macam ni, macam ni, macam ni. Huruf Za sebut macam ni, macam ni. Bukan merembat, sebut ikut suka sedap kita je kan, ikut selera kita sebut. Saya sebut betul lah Ustaz, betul lah. Tapi kalau kita kata salah, kena belajar. Oh salah, macam mana nak nyebut kan? Kena cari guru, belajar sebut. Okay? Sebab tu saya tak suka orang yang bagi tahu saya baca Quran, tapi Quran tu dalam ada rumi. Ada rumi, tulisan bahasa Melayu. Yang dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia tulis B-I-S, bis, M-I-L-L-A-H, lah. Bismillah, H-I-E-R-R-O-H, Hirrahman. Dia baca untuk rumi, saya tak suka. Dan saya tak galakkan. Dan kebanyakan ulama pun tak nak orang baca dalam rumi tu. Kalau ada orang jual Quran dalam rumi, dia kata Quran dalam bahasa Arab, kata ada rumi ni, dia kata senang nak baca sebab dah ada rumi. Tak boleh. Jangan beli, boleh baca yang Arab tu. Orang kata tak boleh beli Quran tu sebab ada tulisan Arab dia. Kat lain lah Quran tu memang rumi terus, kata tak payah belilah. Sebab apa? Sebab bila orang mula membaca Quran dalam tulisan rumi, dia akan jadi satu benda, satu keadaan di mana masyarakat dia tak nak lagi belajar Quran. Dia tak nak lagi talaqi Quran dengan guru. Dia tak nak lagi belajar tajwid. Sebab apa? Sebab dia boleh baca dalam rumi. Dia kata dia boleh baca bunyi Quran tu, bunyi. Tinggal lagi huruf-huruf rumi yang ditulis tu menepati atau tidak huruf ataupun hak huruf yang ada dalam Quran tu. Contoh huruf ta yang ada 3 titik tu. Ta. Kalau huruf sin, dia boleh tulis dengan huruf S. Kalau sin atas, sa, dia boleh tulis S-A, sa, bunyi sa. Kalau huruf ta yang 3 titik tu, macam huruf ta tapi ada 3 titik, dia nak tulis dengan huruf rumi macam mana? SA juga apa? Kalau SA jadi huruf sin tadi tu. Kalau TSA bunyi apa romannya? Tesa. Mula. Jadi tak menepati hak huruf tu. Jadi kalau boleh jangan baca Quran dalam rumi. Dan ulama larang baca Quran dalam rumi kerana bila kita baca Quran dalam rumi, bila kita salah sebut huruf tu boleh merubah makna Al-Quran. Sangat bahaya. Okay? Sebab tu kita Al-Quran ni la budda kan Ustaz, wajib berburu. Sebab kita nak tengok macam mana nak menyebut huruf Al-Quran itu dengan betul. Wajib bertajwid. Itu dah. Dia panggil hak huruf dan mustahak huruf. Bila baca Quran, bila kita belajar tajwid, kita akan tahu hak huruf tersebut dan mustahak huruf tersebut. Pentingnya belajar tajwid ini. Baik, Syekh Zakaria Al-Ansari. Siapa dia Syekh Zakaria Al-Ansari ni? Syekh Zakaria Al-Ansari ni digelar Syekhul Islam juga. Dia antara ulama Syafi'i yang paling terkenal abad ke-9 Hijrah. Dia banyak bagi sumbangan penting dalam ilmu tajwid, Syekh Zakaria Al-Ansari ni. Khususnya dalam perbahasan hak huruf dan mustahak huruf. Syekh Zakaria Al-Ansari ni dia kata apa? Pengertian tajwid dengan satu urutan kata-kata huwa adamul akhlali bil ma'na wal i'rab. Bacaan yang nyata maknanya dan terang pengucapannya. Tu kata Syekh Zakaria Al-Ansari berkaitan dengan maksud tajwid.
Jadi tajwid adalah berhubung erat dengan sebutan huruf yang diucapkan pada makhraj-makhrajnya yang betul, mengenai panjang atau pendeknya, berdengung ataupun tidak, qalqalah, ismam dan sebagainya, sifat yang lain lagi. Jadi tajwid ni berhubung erat dengan sebutan huruf. Kalau kita sebut huruf tak betul, maknanya kita ni tak belajar tajwid. Kita baca Quran tak ada lahung, kita tak belajar tajwid. Kalau kita belajar tajwid, tahulah situ kena dengung. Kalau kita baca Quran panjang pendek berketuntang bertelabur, maknanya kita tak belajar tajwid. Kalau orang belajar tajwid, dia tahu mana panjang, mana pendek. Tinggal lagi kadang-kadang kita tak tahu apa nama hukum tu, kan? Kita tahu sini kalau panjang ni 4 harakat, 5 harakat. Tinggal lagi lupa lah nama hukum itu. Okey lah tu. Cumanya ulama kata, kalau dalam keadaan begitu kita tahu nak baca, kita tahu panjang pendek, cuma tak tahu hukum. So, dia tak selari dengan ilmu. Kita tahu panjang pendek, kita tahu topik kena dengung, tapi kita tak selari dengan ilmu yang kita tahu tu. Mana kita kena tahulah dua-dua. Topik panjang ni apa? Mak wajib mutasil, majaiz mufasil. Topik dengung ni apa? Ikhfa hakiki, idgham ma'al gunnah. Kita tahu topik-topik tu. Baru selari dengan ilmu tajwid. Okay? Ada orang, dia tahu tajwid, dia tahu ni hukum ni apa nama, tapi bila baca, macam orang yang tak belajar tajwid, tak selari dengan ilmu. Dia kata Al-Quran pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaca dengan khusyuk dan bertajwid, sehingga maksud yang dikehendaki oleh ayat itu betul-betul tergambar dan memberi kesan serta memberi pengaruh kepada pembaca dan pendengar dia. Rasulullah, masa sahabat-sahabat talaki ataupun sahabat-sahabat dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Quran, ataupun Rasulullah minta sahabat baca Quran, mereka akan dengar dan mereka akan baca dalam keadaan yang khusyuk. Sebab dia orang tahu hukum tajwid. Mana topik nak berhenti, mana topik nak mula balik. Jadi bila sahabat dengar bacaan tu, dia rasakan satu bacaan yang sangat indah, sangat seronok untuk dibaca, dan dia jadi khusyuk. Dia datang khusyuk dalam hati, datang rasa seronok dengan Quran. Sebab bila dia baca, dia berhenti di tempat yang betul, dia mula di tempat yang betul, seolah-olah maksud yang dalam Al-Quran itu tergambar di hadapan mereka. So dia jadi khusyuk. Sebab tu kalau dulu saya suka tengok orang-orang dulu lah, biasanya ramai yang dah meninggal, orang dulu dia suka baca Quran dengan tafsir. Betul lah kan? Dia baca Quran dengan tafsir. Mak-mak kita dulu, moyang kita dulu, nenek kita dulu, dia baca Quran dengan tafsir. Yang Quran yang sebelah sini Quran, sebelah sini tafsir tu, sebelah-sebelah tu kan. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Orang dulu baca macam tu. Di Negeri Sembilan macam tu lah orang dulu. Saya kalau di Kelantan dulu, orang-orang tua-tua di Kelantan macam tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Jadi bila dia baca macam tu, dia tahu maksud. Ada kadang-kadang bila dia baca tu dia nangis, sebab dia baca sekali dengan tafsir. Dia dapat mendatangkan satu kekhusyukan dalam hati kita bila membaca Al-Quran. Kalau boleh kita pun boleh buat macam tu, buat macam tu. Kita tahu, supaya kita tahu apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Sebab Quran ni turun untuk manusia. Quran ni turun bukan untuk binatang, bukan untuk pokok-pokok. Quran turun untuk manusia. Jadi pedoman kepada manusia. Jadi bila kita sebagai manusia membaca Al-Quran yang diturunkan khusus untuk kita ni, kita kena tahulah apa yang Quran nak suruh kita buat, apa yang Quran larang kita buat. Gitu. Pernah dulu adalah saya jumpa mana satu orang tua dia kata dia lama dah tak pergi sembahyang Jumaat. Dia tak pergi sembahyang Jumaat. Sebab apa? Atau tak pergi sembahyang Jumaat tu? Dia kata sebab
kalau pergi sembahyang Jumaat pun duk dengar khatib duk ngata kat orang dia kata. Khatib duk kata kat orang. Baca ayat Quran kata kat orang, baca ayat Quran kata kat orang. Kutuk maki orang, marah orang, dia kata gitu. Masa dia silap faham tu. Atau saya katalah, memang Quran tu turun untuk orang. Kalau Quran tu turun untuk kambing, kambing lah dong. Masalah Quran tu turun untuk manusia. Jadi kalau kita terasa boleh, terasa hati dengan apa yang Quran sampaikan tu, baguslah. Mana hati kita ni lembut lagi, terasa. Bila Allah bagi tahu ayat larangan, orang aku buat lah benda tu, kita terasa, baguslah. Ni kalau atuk dah terasa, Quran cakap macam ni, atuk dah terasa hati, macam mana atuk kena cek baliklah iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang macam tu. Langsung sampai tak nak pergi sembahyang Jumaat. Sebab dia kata, baca Quran kata ke orang. Betul lah. Quran tu turun untuk kata ke orang. Kan? Quran suruh tutup aurat. Takkan suruh kambing tutup aurat. Takkan suruh kobau, lembu kobau tutup aurat. Suruh manusia lah. Kan? Betul? Jadi, ada orang yang macam tu. Dia tak boleh dengar tazkirah. Asal tazkirah lah dia kata ke orang. Asal dengar ceramah dia semua kutuk orang lah ni. Semua orang tak betul. Ramai macam tu. Ramai. Kan? Sebab tu dia tak datang ke masjid dan surau. Sebab dia salah faham di situ. Bukan salah ada orang pun. Mungkin tak ada orang yang nak memahamkan dia orang. Jadi itu tugas-tugas orang masjid surau lah. Membetulkan. Tarik pelan-pelan. Datang ke surau. Datang ke masjid. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a al-Qur'an fa'arada fi qira'atihi kana lahu bi kulli harfin 20 hasanah. Wa man qara'a bi ghairi i'rabin kana lahu bi kulli harfin 10 hasanat." Apa kata dia? Apa kata Rasulullah? Sesiapa yang membaca Al-Quran menurut sebutan Arab, makna terang dan fasih. Mana kalau sebutan Arab ni dia tak bunyi lah waladdi, tak bunyi macam tu. Dia akan bunyi huruf betul lah. Ataupun wala adraka ma lailatul qadr. Kita sebut, orang Arab sebut wama. Kalau kita kat Malaysia ni wama adraka ma lailatul qadr. Kan? Wama mengambur keluar macam tu kan. Dia sebut sebutan Arab dengan Melayu lain. Jadi kita Nabi suruh baca dengan sebutan Arab. Wal-am. Kita wal-am. Apa tu wal-abba tiba-tiba. Itu tidak menggunakan lahjah Arab. Okay? Jadi apa kelebihan orang yang baca Quran menggunakan sebutan Arab ni, yang fasih, yang terang ni? Kata Rasulullah, dia memperolehi 20 kebajikan pada setiap huruf yang dibaca. Satu-satu huruf yang dibaca tu, satu huruf tu 20 kebajikan pahala yang Allah bagi pada dia. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada menurut Ustaz Adi Hidayat, Indonesia, seorang yang alim dalam bidang Al-Quran. Dia kata, dalam dia membahaskan yang la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dia kata satu huruf 10 pahala. Kata Ustaz Adi Hidayat, dia kata satu huruf tu eja pula. Bukan alif 10. Eja alif tu macam alif lam fa 30 pahala dekat situ. Lam alif mim 30 pahala kat situ. Dekat alif lam mim tu saja 90 pahala kita dapat. Itu perbahasan ulama. Tapi yang kita kena yakin, pegang betul-betul pahala yang Allah bagi pada mereka yang membaca Al-Quran bukan sikit-sikit pahala. Satu pahala sekalipun lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kan? Apatah lagi dapat 10 ataupun 90 pahala. Benda yang Allah bagi sangat bernilai untuk kita tebus syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memberatkan timbangan amal kita nanti. Dengan membaca Al-Quran, insya-Allah mudah-mudahan timbangan amal kita berat.
dengan pahala membaca Al-Quran yang banyak Allah bagi. Okay. Itu bagi orang yang membaca dengan sebutan Arab. Benar kata siapa-siapa yang membaca Al-Quran dengan sebutan bukan Arab, bukan lahjah Arab, maka dia memperolehi 10 kebajikan bagi setiap huruf yang dibacanya. Bukan tak dapat langsung, dapat 10, dapat banyak 10 tu. Tapi kita orang Islam hari ni lagi baik daripada semalam, esok lagi baik daripada hari ni. Kalau hari ni kita baca Quran pariah ni, kita kena naikkan lagi biar jadi pariah ni. Makin baik bacaan kita supaya kita dapat yang 20 tu. Banyak lagi hadis yang bagi tahu orang yang mahir membaca Al-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran bersama, kedudukan dia bersama dengan para malaikat yang mulia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu bayar tata, ada orang yang baca Quran merangkak-rangkak kerana susah nak baca Quran, tapi dia baca juga walaupun merangkak-rangkak. Baca sikit terberhenti, patah balik. Lepas tu baca terberhenti, patah balik. Susah, tapi dia baca juga. Falahu ajrun, 2 pahala dia dapat, kata Rasulullah. Yang mahir tadi duduk dengan kedudukan dia sama dengan malaikat, malaikat yang mulia di sisi Allah. Orang yang baca merangkak-rangkak tadi tu, jangan takut, jangan sedih, jangan bimbang, kata Rasulullah. Rasulullah pujuk lagi, tak apa, baca lah. Falahu ajrun, dapat 2 pahala. 1 pahala dia baca Al-Quran, dia menyebut huruf-huruf Al-Quran. Itu dah 1. Yang kedua pahala yang dia dapat, pahala dia berusaha nak membaca Al-Quran walaupun dia tergagap-gagap. Ada orang yang mahir, dia baca lancar baca kan, seronok tengok. Macam kita ni merangkak-rangkak, kita rasa jealous pula dengan orang yang merangkak-rangkak, orang yang baca tadi. Senang lah kau dah lancar baca Quran, dia merangkak-rangkak lain. Jangan risau, Allah bagi pahala. Kenapa lagi sebut dengan orang yang mahir berada dengan malaikat yang mulia? Supaya nak bagi motivasi bagi orang yang merangkak-rangkak ni, supaya belajar Al-Quran tu sampai ke tahap yang orang yang mahir tadi. Bukan duduk payah tu ya. Daripada umur 12 sampai umur 65, sampai pencen, duduk payah tu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Daripada umur 12 sampai umur 75. Macam tu ya. Jadi umur 12 baca Alhamdulillah, umur 20 Alhamdulillah. Dah cantik. Macam tu. Dia kena macam tu. Macam mana nak kena macam tu? Belajar tajwid. Kena belajar tajwid, cari guru. Kata tujuan mempelajari tajwid. Sebab apa nak belajar tajwid ni Wan? Sebab apa? Kan? Tak payah belajar lah Ustaz. Ustaz bagi tahu ya mana panjang mana pendek. Nanti Wan cantik kat situ. Nanti pandailah Wan baca dia. Bukan Wan kat sini lah. Wan kat mana Sorban ke mana tu. Okey? Ada tujuan dia. Sebab apa kita belajar tajwid? Dia kata tujuannya ialah untuk tercapainya cara menyebutkan lafaz-lafaz Al-Quran seperti mana yang telah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan yang fasih, atau dengan erti kata lain disebutkan saunul lisani 'anil khata' fi kitabillahi ta'ala. Belajar tajwid untuk menjaga lisan daripada kesilapan dalam membaca kitabullah, yakni Al-Quran. Kita belajar tajwid sebab apa? Sebab nak jaga lidah kita daripada melakukan kesilapan semasa kita membaca Al-Quran. Kalau kita tak belajar tajwid, kita baca Quran, kemungkinan besar banyak salah kita baca Quran. Tapi kalau kita belajar tajwid, insya-Allah lidah dan lisan kita ni akan terjaga daripada melakukan kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Terutama sekali melakukan kesalahan-kesalahan yang nyata lah. Lahanul jali. Pernah dengar lahanul jali, lahanul khafi. Kesalahan yang nyata, kesalahan tersembunyi masa baca Quran. Bagi orang awam,
Lalu Rafi, kesalahan masa baca Quran dia melakukan kesalahan yang tersembunyi, kesalahan kecil, itu dimaafkanlah, tak apa. Bagi imam-imam yang hebat-hebat, imam-imam besar, bagi dia, kata ulama, dia kalau dia baca Quran, dia melakukan kesalahan kecil sekalipun, kurang dengung 2 rakaat kurang, dia dah dengung dah kurang 2 rakaat, tak boleh. Bagi mereka satu aib kabir, aib yang sangat besar bagi ulama-ulama Quran. Bila baca Quran melakukan kesalahan kecil. Kalau kita ni tak boleh melakukan kesalahan yang nyata. Contoh tukar baris. Kita baca Quran tukar baris atas, kita baca baris depan pergi bantai baca baris bawah. Itu tak boleh. Bagi orang biasa macam itu, itu tak boleh. Tapi kalau kesalahan kecil yang kita tak perasan, itu dimaafkan. Contoh nak kenal kesalahan besar, kesalahan kecil masa baca Quran. Kalau kita baca Quran, budak-budak kecil tahu gitu. Adalah salah besar yang kita buat baca Quran. Contoh baca Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba budak kafar tahu. Salah kecil. Alamin. Maknanya kalau orang biasa ataupun budak-budak boleh tegur, kita baca Quran melakukan kesalahan yang besar. Tapi kalau kita baca Quran, hanya guru Quran yang tahu, okey dia buat salah kat sini, itu kesalahan kecil. Yang orang biasa yang tak boleh detect, tak boleh kesan kesalahan dia, itu kesalahan kecil. Sebab tu bila kita baca Quran, habis dia baca Quran, ulama ajar kita suruh angkat tangan, ya Allah, ampunkanlah aku semasa aku baca kalam kau tadi ni, semasa aku baca ayat Al-Quran kau tadi ni, aku melakukan kesalahan-kesalahan yang aku tak perasan, ampunkanlah aku. Itu ulama ajar. Habis baca Quran, angkat tangan, minta doa, ya Allah ampunkan aku masa aku baca Quran tadi banyak melakukan kesalahan yang aku tak perasan. Okay? Sebab kesalahan-kesalahan kecil ni kita tak perasan. Dengan belajar detail, dengan belajar tajwid, baru kita dapat tahu kesalahan-kesalahan yang kecil, yang tersembunyi. Okay? Dan hasil mempelajari ilmu tajwid, iaitu hasilnya adalah terpelihara dan terjaganya lidah dari berbagai kesilapan dan ketelanjuran dalam melafazkan atau menyebutkan ayat-ayat Al-Quran. Bila dah belajar tajwid, dah tahu hukum hakam tajwid apa semua, barulah kita baca Quran dengan berhati-hati. Kan? Barulah kita baca Quran tak lunggah semacam panjang pendek yang melasar, kan, ikut sedap tekak dia baca. Sebab kita dah tahu hukum-hukum dalam Quran, barulah kita baca dengan bacaan yang bagus. Jadi terjagalah lidah kita daripada kesilapan masa baca Al-Quran, sebab kita dah belajar tajwid. Dengan demikian itu dapat dihindari bercampur aduknya di antara hukum-hukum tersebut di antara satu sama lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Nabi kata sebaik-baik kamu. Kamu itu siapa? Ini kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi beritahu kepada umat dia, kita lah umat Rasulullah. Jadi Nabi kata sebaik-baik orang di kalangan kita ni, baik saya ke, baik perempuan, dia belajar Al-Quran, lepas tu dia sampaikan benda yang apa yang dia belajar tadi tu, sampaikan kepada orang lain. Hari ni dia tahu hukum belajar apa, tujuan belajar tajwid, sebab apa belajar tajwid, dia sampaikan pula ke kawan-kawan yang tak datang. Sebaik-baik orang, khairukum, sebaik-baik orang. Dia belajar, dia tak simpan solat. Dia belajar, okey hari ni dia belajar untuk guna di video dia tak. Dia tahu sikit pasal Quran. Dia tu yang semalam ustaz bagi tu macam-macam ada kongsi tu dekat orang, dia tulis, dia buat poin-poin dalam grup WhatsApp. Semalam belajar pasal tujuan belajar tajwid. Sebab apa dia forward dalam grup WhatsApp. Orang yang tak datang dapat manfaat berkaitan dengan ilmu Quran yang dia sampaikan tu. Benda yang dia tahu. Khairukum, sebaik-baik orang. Dia belajar, lepas tu dia mengajarkan pula pada orang lain. Dan pahala itulah yang akan berterusan mengalir. Kita datang surau, kita belajar.
Lepas tu kita balik rumah, kita ajak anak kita ke, cucu kita ke, kita bagi tahu dia orang. Dia orang pula tiba-tiba pergi sekolah, begitu kawan-kawan dia orang pula, semalam nenek dan bawa cenia-cenia belajar tajwid sebab nenek-nenek. Kawan-kawan dia pula dengar daripada dia. Jadi pahala yang dia sampai-sampaikan tu dapat kat kita. Selagi mana benda tu orang bagi tahu, selagi itulah pahala mengalir untuk kita. Itulah segala sebaik-baik orang tu. Sabda dia lagi, sabda siapa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-maniru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Yang saya sebut tadi, rawahul Bukhari. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran nanti tempatnya bersama-sama para nabi-nabi dan rasul-rasul yang baik. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mahir membaca Quran ni? Orang yang mahir tajwid lah. Dia mahir tajwid, dia tahu hukum hakam tajwid, dia akan mahir membaca Al-Quran. Tak ada lah orang yang mahir tajwid tapi dia baca Quran salah. Tak ada lah. Kita tak jumpa lah. Kalau ada pun sikit pun kan? Yang ada ni orang yang tak tahu tajwid dan tak pandai baca Quran. Yang tu ramai. Itu ramai. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, inna hadzal Qur'an hablullahi wan nuril mubin wasyifa'in nafi' ismatul liman ittaba'ah utluhu fa inna allaha yu'ajirukum ala tilawatih kullu harfin 'ashru hasanat imma inni la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Sesungguhnya Al-Quran itu tali Allah. Tali Allah. Dan cahaya yang menerangkan serta ubat yang bermanfaat. Dia kata. Nabi kata Quran ini adalah tali Allah. Maknanya bila tali ni, dia sifat dia apa? Mengikat. Dia ikat antara sini dengan yang sini. Kita ikat tiang ni dengan tiang ni. Itu dia tali. Ataupun kita ikat di palang atas tu berjuntai ke bawah. Kadang orang bergayul naik sampai ke atas. Maknanya apa? Quran ni adalah perikat antara kita dengan pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan merupakan cahaya yang menerangkan. Cahaya yang menerangi hati kita. Cahaya yang menerangi keluarga kita. Cahaya yang menerangi rumah kita. Cahaya yang menerangi kampung kita. Cahaya yang menerangi seluruh negara kita. Al-Quran. Bila satu-satu taufik itu meninggalkan Al-Quran, gelap tempat tu. Kata Rasulullah, rumah yang tak dibacakan Al-Quran di dalamnya seperti kubur lama yang dah lama tinggal. Usang, buruk kubur tu, tak ada orang cari, tak ada orang tengok langsung. Itu ibarat rumah yang langsung tak dibacakan Al-Quran. Maknanya Nabi nak beritahu, setiap rumah baca Al-Quran. Biar ada bacaan Al-Quran dalam rumah. Sebab dengan bacaan Al-Quran itulah turunnya sakinah daripada Allah. Turunnya ketenangan yang Allah bagi pada ahli rumah tu. Sebab tu orang yang kita tengok rumah yang ahli rumah tu sentiasa hidup dengan Al-Quran, kita tengok keluarga dia sangat bahagia, sangat seronok, hidup dengan mak, pergaulan ibu, ayah dengan anak-anak, dengan cucu-cucu sangat harmoni. Kerana sakinah, kerana keberkatan Al-Quran mengalir dalam rumah tu. Berbanding dengan rumah orang yang langsung tak baca Al-Quran, kadang bertengkar, tengok muka suami balik kodoh, balik dah orang ni tengok balik rumah, tengok orang rumah, serabutnya. Sebab tak ada keberkatan Al-Quran, tak dibaca langsung Al-Quran. Maknanya tak solat langsung dalam rumah. Bila kita solat, kita baca juga Quran. Ini solat pun tidak, bila Quran nak masuk dalam rumah. Yang masuk tu bukan yang malaikat-malaikat, bahkan yang masuk tu iblis dan syaitan, untuk merosakkan lagi anak Adam, anak cucu Adam yang ada dalam rumah tu. Sebab tak dibacakan langsung Al-Quran dalam rumah tu. Jadi nakkan ketenangan ahli keluarga kita, baca Quran. Ajak anak, suami, isteri baca Quran. Dapat satu hari satu ayat, jadi dah satu hari satu ayat.
perempuan ada, itu paling common lah, paling common. Dapat satu hari satu muka surat, okey baca. Kan? Lepas subuh tu balik rumah ambil buka Quran sekejap baca. Dan suami pun baca, anak-anak pun baca. Seronoklah. Itu maksudnya cahaya yang menerangi. Kemudian ubat yang bermanfaat. Hati sakit baca Quran, insya-Allah tenang hati tu. Ada orang kita berubat dengan Al-Quran, orang yang merawat orang dengan Al-Quran. Ubat ni syifa, penyembuh. Kemudian akan terpelihara orang yang berpegang teguh dengannya. Yang ni orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, satu hari dia tak tinggal langsung Al-Quran, Allah akan pelihara dia. Dan terselamat bagi orang yang mengikuti petunjuknya, Al-Quran. Seselamatlah orang yang sentiasa mengikut petunjuk Al-Quran. Dia baca Quran, dia baca tafsir, dia tahu apa Al-Quran tu nak sampaikan. Maka bacalah ia. Rasulullah pujuk kita, bacalah ia, bacalah Al-Quran tu. Sebab apa? Sebab Allah akan bagi pahala kepada mereka yang membacanya pada setiap huruf dengan 10 kebaikan. Aku tak kata nak aku ni Rasulullah. Rasulullah kata aku tak kata alif lam mim tu satu huruf. Walaupun kita tengok alif lam mim pendek je. Ni satu huruf ni tak. Okay? Dia kata alif lam mim tu, alif tu satu, lam tu satu huruf, mim satu huruf. Setiap satu huruf tu 10 kebaikan. Alif dapat 10, lam dapat 10, mim dapat 10. Kan banyak pahala dapat tu. Kalau baca lah satu muka surat tu, berapa puluh ribu pahala dapat. Banyak huruf dalam satu ayat tu kan. Dalam satu muka surat. Dalam satu muka surat ada 15 baris. Dalam 15 baris Al-Quran satu muka tu, berapa puluh ribu pahala dapat. Allah, kita tak payah fikirlah berapa banyak pahala tu. Yang kita fikir, kita nak baca Quran, nak dapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa sampai situ dulu lah kot. Dah isyak. Ya? Boleh? Jangan banyak-banyak. Ya? Muntah aja. Okey. Oh, tak baca yang Arab, tapi kita baca maksud. Ada pahala. Sebab apa? Sebab kita nak faham Al-Quran tu. Kan? Kita punya niat nak faham Al-Quran tu. Sebab apa kita nak faham? Sebab kita nak guna untuk diri kita, untuk kebaikan. Ada pahala. Banyak tak banyak tu bukan kerja kita. Tapi ada Allah bagi. Orang yang faham, orang yang cuba memahamkan Al-Quran ni, hati dia nak mendekati Al-Quran, betul tak? Dia nak lagi dekat dengan Al-Quran. Maknanya dia dah mulai jatuh cinta dengan Al-Quran. Dan insya-Allah orang-orang yang jatuh cinta dengan Quran ni lah yang akan diasingkan di akhirat nanti, di mahsyar nanti, yang digelar sebagai Ahlul Quran. Orang kata Ahlul Quran ni orang hafiz Quran yang hafaz 30 juzuk. Tak. Orang yang cinta dengan Al-Quran. Maknanya dia baca Quran, dia rasa tak puas kalau tak tahu maksud dia. Allah nak bagi tahu apa ayat ni? Hanya kita baca tiap-tiap hari ni, Allah nak bagi tahu apa sebenarnya? Hari ni tak naklah baca bahasa Arab tu, nak baca maksud dia. Nak faham maksud tu. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia dah mulai jatuh cinta dengan Quran. Dan orang yang macam ni lah yang Allah akan asingkan di akhirat nanti, dan dia lah yang akan jadi Ahlul Quran. Ahlul Quran, orang yang cinta dengan Al-Quran. Dan orang-orang yang macam ni lah yang akan dicemburui oleh orang yang bukan menjadi Ahlul Quran. Saya pernah beritahu orang itu kan, bila Ahlul Quran ni Allah panggil nak timbang amal dia, dibagi buku amalan dia, dibentang buku amalan dia. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala mula bersoal jawab tentang buku amalan Ahlul Quran ni, orang yang bukan Ahlul Quran ni meleleh-leleh air mata, mengalih air mata. Sebab cemburunya tengok Ahlul Quran ni. Sebab dia orang
bila terima buku amalan, dibentang buku amalan, bila Allah mula mempersoalkan amalan dia orang sejak daripada dia orang mula balik dulu, dia orang kena jawab sendiri soalan tu. Dia orang kena jawab sendiri. Satu Allah tanya, satu dia kena jawab. Allah tanya ni, dia kena jawab sendiri. Berpuluh-puluh nak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi ahli Quran, Allah tanya ni bukan dia orang yang jawab. Dia bukan jawab, dia cuma duduk diam. Yang jawab siapa? Al-Quran yang tolong jawab. Ada dua surah yang datang, surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran. Berselang-seli Al-Baqarah dengan Ali Imran ni berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tanya gini. Ni dua surah ni berselang-seli berhujah. Hujah untuk kita, untuk ahli Quran tadi tu. Berhujah. Hujah di hadapan Allah. Allah tanya ni, Al-Quran jawab. Allah soal ni, Al-Quran terus jawab. Yang ahli Quran tadi diam, tak buat apa, duduk, tinggal lawyer dia jawab. Kemudian sehinggalah Allah Subhanahu wa ta'ala jemput tuan kepada yang dua surah tadi ni, ahli Quran. Allah jemput tuan ini masuk ke syurga Allah selepas berhujah dengan Al-Quran tadi. Itu dah orang yang cinta dengan Al-Quran. Satu hari dia tak baca Quran, dia rasa rindu dengan Quran. Satu hari dia tak baca Quran, dia rasa tak lengkap hidup dia. Satu hari dia tak pegang Quran tu, dia rasa macam tak senang duduk. Hari ni tak baca Quran lagi. Dia nak buat kerja apa, dia nak mulakan apa benda dia buat hari tu, dia kata dia nak start dengan Quran dulu. Ini ahlul Quran, orang yang cinta dengan Al-Quran. Bukan kata satu hari tu habis 30 juzuk. Letih, biru muka nanti nak baca 30 juzuk satu hari. Kan? Dapat baca surah lazim ke dulu, starting dengan surah lazim sikit-sikit. Bila kita dah biasa, kita dah mula rasa yang surah-surah panjang tu rasa macam satu nikmat, satu benda biasa. Contohlah anak kita duduk di album, posting di mana? Posting di Seremban. Mula-mula jauh, Seremban tu nak mengulang jauh ni. Tapi bila dah hari-hari mengulang rasa macam okey kan? Macam itulah juga Quran. Mula-mula baca panjang satu muka surat ni. Tapi kalau dah hari-hari baca, tak boleh pula satu muka surat ni. Rasa macam sekejap dah habis. Tambahlah dua muka surat. Macam itulah analogi dia. Itu tanda orang dah mula cinta dengan Al-Quran. Yang tak cinta Al-Quran ni, dia tengok Quran pun Allah banyak nak baca. Allah susahnya, semua susah. Belajar tak nak. Salah satu orang ni, kata ulama yang dia tak nak belajar Quran sebab apa? Satu, sebab malu. Dah berumur, dia malu nak belajar Quran. Satu lagi sebab dia dah ada wakil dia. Konon yang ada wakil. Siapa? Hantar anak belajar tahfiz, hantar cucu belajar tahfiz. Tak apalah boleh numpang cucu dengan anak boleh dah. Tak ada dah. Kau jawab sendiri depan Allah nanti. Cucu tu bahagian dia. Yang belajar tahfiz tu bahagian dia. Kan? Lainlah kalau dia hantar anak cucu pergi masuk tahfiz, dia pun belajar Quran sekali. Lain. Ni hantar, okey, biarlah anak cucu dia belajar. Dia tak payah nak numpang orang apa dia. Orang mula nak free yo. Kan? Ini itu tu ulama kata. Dia hantar orang belajar, hantar kalau dia belajar Quran, dia biar. Dia tak nak belajar. Ramai yang macam tu. Ramai pun lah. Kat ibu tak ada kan? InsyaAllah kita berhenti sini dulu. InsyaAllah akan datang kita sambung hukum belajar tajwid. Apa dia? Jadi tertanggul dengan tasbih kafar dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang hasil tentang pemerintahan ilmu tajwid, insyaAllah Allah kamu menjadi kelebihan juga untuk memahami Al-Quran. Walaupun kita mengikut surah-surah kita jadi untuk
Allah membantu sebentar kita terus dengan salat waktu isya berjemaah. Kita selesai berduduk isya, berduduk dengan jamaah itu dan saya mohon izin yang orang-orang Islam mana-mana yang ada kita sebut bincang jadi wakil-wakil yang untuk nanti dalam Ustaz Masdan untuk pembahagian dan jawapan pada hari ini jawapan insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.